Assalamualaikum, selamat datang ke saluran Cahaya Inspirasi. Saya Syafiq, pencipta kandungan di sini. Di saluran ini, kita akan bersama-sama berkongsi ilmu dan inspirasi untuk kehidupan yang lebih bermakna. Hari ini kita akan dengarkan ceramah oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri yang bertajuk Bahaya Hasad Dengki. Tanpa berlengah lagi, mari kita mulakan. Nabi kata jaga hasad dengki. Kerana hasad ni, dia akan memakan kebaikan-kebaikan kita seperti mana api memakan kayu api. Jangan hasad. Orang hasad ni, dia habis amal kebajikan dia di dunia. Orang yang mengata orang, menghina orang akan habis amalan dia di akhirat esok. Zamanan lagi susah. Sebab zaman dulu kalau kita kata dia tak mau viral. Zamanan bila kata dia viral, kongsi, share. Jadi banyaklah masalah Sayyidina Muhammad, masalah yang diperoleh. Akhirnya subhanallah, pala kita habis. Semua kena bagi ke orang. Tapi balasan masih panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang menunggu untuk nak lagi. Kita kata habis dah. Allah, ya Allah Tuhanku, dah habis dah. Ni ramai lagi dia minta ni macam mana Tuhan ni? Tuan-tuan, ketika tu Allah kata, jahat mereka buh dalam buku hang. Akhirnya hak tak padan-padan, hak tak patut-patut semua masuk. Mengopat, mencuri, menghina, merompak, berzina, na'udzubillah min zalik, masuk dalam buku kita. Hak pahala kita buat dah habis, masuk pula hak jahat. Orang ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kata inilah orang yang bankrupt. Itulah dia tadi apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri berkenaan dengan bahaya hasad dengki. Bahayanya hasad dengki ni boleh memutuskan hubungan persaudaraan. Hasad membawa kepada kebencian dan permusuhan antara individu, seterusnya ia dapat mengundang murka Allah. Orang yang hasad seolah-olah tidak berpuas hati dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ia dapat merosakkan amal ibadah kita. Hasad menghapuskan pahala seperti api yang memakan kayu bakar. Ia juga menggelapkan hati. Hati orang yang hasad akan sentiasa merasa gelisah dan tidak tenteram. Baiklah, sampai di sini sahaja pertemuan kita kali ini. Jika panjang umur bertemu lagi kita di Cahaya Inspirasi channel ini. Assalamualaikum.